Balik kerja. Saya hotel. Cari hotel. Usai kerja tak? Isnin tak? Polis sedang menjalankan siasatan berhubung satu video tular yang memaparkan perbualan antara seorang wanita dan seorang anggota polis yang dipercayai mengandungi unsur perbualan kurang sopan. Ketua Polis Daerah Ampang Jaya berkata bahawa video berdurasi 1 minit 30 saat itu mula dikesan tular di media sosial, khususnya di Instagram, sekitar jam 5 petang semalam. Menurut beliau, pihak polis meminta wanita terbabit untuk tampil membantu siasatan bagi memperjelaskan keadaan sebenar. Tambahnya, siasatan awal dijalankan oleh Ketua Balai Polis Pandan Indah selepas menerima maklumat berkenaan penyebaran video tersebut. Orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat berkaitan kes ini digesa menghubungi Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Ampang Jaya bagi membantu siasatan. Kes ini sedang disiasat di bawah Seksyen 509 Kanun Keseksaan yang berkaitan dengan penggunaan perkataan atau isyarat yang boleh menjatuhkan maruah seseorang, serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 yang melibatkan penggunaan tidak wajar rangkaian komunikasi. Rumah. saya. Rumah saya perempuan je. Saya tak boleh masuk lah. Bawa mana saya? Kat mana? Ramai. Jauh. Tak jauh ke? Tak jauh lah. Keramat kat Lawati, Taman Mata tu. Daripada kat rumah. Balik. Balik kerja. Saya hotel. Cari hotel. Usai kerja tak? Isnin tak? Esok ada kau? Esok hari Ahad. Ahad. Esok hari Sabtu. Pagi ni. Sabtu, Ahad. Ahad Ahad saya kerja kerja apa? lagi. Tapi Pagi. middle shift kot. Tengah hari lah. Sebab saya belum 5 jam lagi. Sebab F&B kan ada Dulu saya kerja F&B tau. hotel. 7 hari. Kan 7 hari kan? 7 hari 5 hari kerja, 1 hari 5 jam, 1 hari cuti. So 5 jam belum lagi. Cuti Isnin. So Ahad 5 jam. Ahad 5 jam. Ni saya kerja petang. Balik program malam. Tak apalah, Roger nanti WhatsApp ke apa tu. Telegram ke apa tu. Macam lah. Telegram. Tak tahu. Aku saya kena balik juga ni. Sebenarnya ini Saya kerja. macam. Saya kerja lah. Sekejap lah nak 10 minit je lah. Apa dah? 10 minit. 10 minit. Nak? Nanti lah, esok. Orang nak garah. Saya dah pening ni kepala saya ni. Betul, nanti jumpa. Kalau ada cari. Betul. Betul, muka menipu tak? Apa dah? Takut. Saya takut lah saya ada kan. Saya kena lari ni. Tapi tu lah, kadang-kadang orang nampak. Tepi tu. Esok lah jumpa. Esok. Esok mesti balik kerja pagi ni nak tidur. Hai, morning. Aku nak cerita macam mana kejadian tu berlaku. Sebab sekarang ni aku dah tengok banyak komen negatif. Aku bukan nak bela diri aku. Mungkin dari kejadian tu mungkin ada salah aku juga. So aku nak cerita, aku nak explain macam mana benda tu boleh berlaku. Kawan aku, dia bagilah location dekat kawasan Pandan Perdana tu. So aku pun pergilah. Aku bawa motor, kawan aku bawa kereta. So bila aku dah sampai, aku parking motor sebab situ kan sunyi. Motor aku motor Isuzu, tapi aku takut hilang. So aku ambil motor aku tu, aku letaklah dekat tempat motor-motor tu. Motor-motor tu dekat dengan Balai Polis Pandan Perdana. So aku ambil motor tu, parking, aku pergi kat kawan aku, jalan kaki. And then kawan aku cakap lah, habis tu nak gerak macam mana ni? Tak apalah,
kita orang gerak sekali lah. Maksud dia aku naik kereta dia pergi ke satu tempat tu. Faham tak? Bila dah sampai satu tempat tu, kita orang dah keluar apa semua, pukul 3 pagi, aku ambil Grab. Aku balik ke tempat aku parking motor tadi. Tapi Grab tu pun drop aku jauh. Tak jauh, dalam 2 minit lah kalau jalan kaki. Daripada situ nak ke motor. Dia pendekkan cerita, dia datang. Dia dari dekat dalam tu, dia datang kat aku. Dia borak dengan aku. Dia borak mula-mula pasal kita orang cakap benda biasa je. Lepas tu tiba-tiba start daripada dia ajak lepak kat tangga tu, aku terus macam tak comfort lah. Macam hal kau ajak aku lepak kat tangga ni. Dia cakap nak borak je. So aku macam borak kat sini pun boleh. Lepas tu dia cakap, alah kejap je, nanti orang nampak kalau borak kat sini. So bila dia cakap nanti orang nampak, kau rasa dia nak buat apa kat tangga tu? Takkan dia nak buat kat situ. Situ kan tempat terbuka, tak ada orang. Faham tak? Tempat terbuka memang tak ada orang, tapi open sangat. Dia tak nak orang nampak sebab dia tu pakai uniform. So dia ajaklah aku lepak tangga. Berkali-kali juga dia desak aku lepak kat tangga. Macam 10 minit je, janji 10 minit je. Bila dia desak aku macam tu, start dari tu lah aku tergerak hati. Aku nak ambil handphone aku nak rekod. Kau tahu tak, aku masa tengah bercakap dengan dia pun aku fikir, aku nak buat apa dengan dia ni. Aku pun ambil handphone aku rekod. Cara-cara aku rekod tu tak mudah sebenarnya, tapi aku macam kena pandai main peranan. Handphone aku rekod sangat macam ni kan. Sambil tu aku gigit kuku. Aku memang suka gigit kuku. Sambil tu rekod dia. So bila bercakap, aku main pakai tangan. Macam hari ni kan hari macam aku cerita pasal kerja kan, 7 hari. Aku kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kira sambil rekod, faham tak? 1, 2. Main tangan, main peranan tangan tu. Sambil-sambil tu nak stay lama, aku gigit kuku macam ni. Dia memang tak perasan aku rekod. Aku start rekod. Kenapa aku start rekod? Sebab dia dah start cakap pasal tangga tu. 10 minit kat tangga tu, aku dah tak selesa dah. Aku macam dah dia ni. So aku tak ada choice. Aku terpaksa rekod. Pasal kes aku melayan tu, aku melayan sebab kau faham tak? Aku memang nampak macam berani, cakap macam tenang, macam. Tapi kau faham tak? Aku takut sebenarnya. Sebab dekat tempat tu hanya ada aku dengan dia saja. Memang kita orang dua. Bayangkan kalau aku tumbuk muka dia masa tu, dia pakai uniform tu. Kau rasa dia akan macam mana aku nak cakap? Okay, orang cakap kenapa tak marah dia ke apa semua. Kalau aku tumbuk muka dia kat situ kan, aku letuk muka dia kat situ, kau tak rasa ke dia akan twist cerita yang aku ni takkan bagi kerjasama dengan dia? Sebab dia tengah bertugas masa tu. Dia boleh twist balik cerita. Kebetulan aku tak bawa IC masa tu. Bukan tak bawa, memang tertinggal, beg-beg aku tertinggal. So kau rasa dia boleh twist cerita tak? Yang aku takkan bagi kerjasama dengan dia, dan dia akan cari salah aku balik. Kau faham tak? Kalau aku lari, ada kereta MPV meronda kat situ. Aku takut nanti diorang kejar aku. So aku macam, aku tak boleh buat apa-apa. Faham tak? Aku tak boleh buat apa-apa. Aku terpaksa layan, aku kena belah cara baik. Pasal nombor handphone pula, aku yang ambil nombor dia. Hari tu juga dia cakap apa, kalau macam tu Mea nombor telefon apa semua. Dia nak nombor handphone aku mula-mula, tapi aku tak bagi. Aku cakap, tak apalah, bagilah nombor telefon awak, nanti saya call. Aku cakap nanti saya call. Lepas tu start dari tu lah, dia desak aku suruh miss call dia. Sebab dia nak nombor aku dah pening. Aku macam, aduh macam mana ni. Lepas tu aku lekalah borak dengan dia. Aku try lekakan dia daripada nombor handphone tu. Tapi tak, dia ingat juga. Cakap, kata dah miss call. Tengok dah miss call ke belum. Dah. Mana. Aku terpaksa lah tunjuk dia. Aku tunjuk. Aku tekan depan dia. So no choice. Kira macam dia dah dapat nombor handphone aku tu. Faham tak? So okay lah, mungkin salah aku jugalah sebab melayan kan. Aku melayan bersebab, bukan sebab aku nak. Kalau aku nak, aku tak rekod. Aku ikut dia pergi check in. Ada yang cakap dia BF aku lah. Weh, aku pun tak tahu.
dah kahwin ke, dia duda ke, anak ada berapa ke. Aku tak tahu, aku tak kenal dia langsung. Kau faham tak? Masa aku rekod tu, aku tak expect dia akan cakap pasal check-in. Kau faham tak? Aku tak expect langsung. Aku tak expect. Nasib baik aku rekod. Kalau aku cakap pakai mulut je, susah orang nak percaya. Susah, mesti susah. Sebab tak ada bukti. Aku dah baca lah orang salahkan pakaian aku. Tapi masa tu aku naik motor, aku tak pakai seksi pun. And ada orang salahkan colour rambut aku juga sebab terlalu merah. Mungkin lah juga sebab terlalu menyelah kan. Tapi satu je lah, tak semua perempuan rambut bercolour kau boleh cakap sesuka hati kau. Judge semua orang tak pakai tudung ni jahat. Macam terlalu senang nak makan apa semua. And then pasal report, semalam aku pergi balai. Balai tu aku tak nak mention lah. Tapi polis tu salahkan aku lah. Dia cakap, kenapa kau rakam anggota tu, dia tengah bertugas, salah tu. So aku cakap lah, saya rakam bersebab. Sebab saya dah start tak selesa, faham tak? Saya dah start tak selesa, sebab tu saya rakam. Bukannya suka-suka saya rakam macam ni, tak. Saya rakam senyap-senyap sebab dia dah cakap benda yang bukan-bukan. Lepas tu polis tu pun cakap, awak ada salah, dia pun ada salah. Tapi salah awak lah, awak pergi viral. Dia cakap macam tu. Okey lah, mungkin salah aku lah sebab viral kan. Aku tak ada niat pun nak malukan dia. Kalau aku malukan dia, aku post video tu yang tak tutup muka dia. Penat weh aku edit nak tutup muka dia. Tapi polis tu macam nak salahkan aku lah. Kau tahu tak dia cakap apa? Dia cakap, kau pun macam ni, normal lah lelaki aja check in. So aku macam, dia cakap normal weh, normal lah lelaki aja check in. So kat situ aku macam, aku dah tak tahu nak cakap apa, nak buat apa. Stres tu sikit lah sebab orang salahkan aku kan. So aku macam, tak apalah, biarlah. Tapi aku tak boleh pula, polis tu macam betul-betul salahkan aku. So aku macam kecewa lah bila dia cakap macam tu kan. So aku ni tak ada hak ke nak protect diri aku. Maksud dia macam, kita post bukan sebab nak memalukan. Sebab faham tak, benda nak spread awareness. Macam mana kita nak approach kalau jumpa orang macam ni, apa benda semua. Tapi orang salah faham. Dia ingat aku ni nak view, nak like apa semua. Tak, aku tak macam tu pun. Kau tahu tak, situasi tu aku takut sebenarnya. Tapi aku tak boleh buat apa-apa. Aku takut. Aku takut lah. Macam aku cuba tenangkan diri aku, macam cakap borak biasa dengan dia, macam aku dah kenal. Padahal dalam hati aku tu, Tuhan je tahu aku macam mana. Takut dia tu. And aku kerja F&B, so aku dah biasa cakap dengan stranger. Aku pula hostess, duduk depan, approach dengan customer. So kalau cakap sambil kawal rasa marah tu, aku dah biasa sebab kerja F&B kan. So nak approach dengan customer ni tak mudah tau. Lagi-lagi kau dapat customer yang menyakitkan hati kau. So kau nak handle daripada cara bercakap, cara kau marah tu apa semua tu, dah biasa dah bagi aku. And aku kalau bercakap dengan orang pun memang agak nampak friendly lah. Dah biasa. Kalau korang tanya staff-staff kat tempat kerja aku pun, Dorang sudah tahu. So far tu je lah kot.